Tuan-tuan, apa maksud ayat yang kelima dan keenam ini? Setelah mana ayat 1 sampai ayat 4 Allah cerita tentang kebesaran Allah, matahari dan sinar cahayanya, purnama dengan mengiringi selepas matahari, siang akan cerahnya, malam dengan menenggelamkan cahayanya. Tiba-tiba langit itu tuan-tuan datang dengan keadaan, Allah menyebut pula sifat alam itu. Sifat alam. Apa arti sifat alam? Alam ini ada sifat dia. Sifat yang paling besar alam ini, langit itu berdiri dengan binaan. Seperti mana langit itu mempunyai tiang, dan juga tuan-tuan, bintang-bintang yang dipenuhi dengan cakrawala di langit itu seolah-olah seperti mana satu kubah yang menutupi satu bumbung. Macam atap, macam mana orang selit atap. Macam orang selit apa? Ni atap tak ada rokok tu. Orang panggil apa? Asbestos lah. Lain panggil genting. Atap genting kan? Atap genting lah. Zinc apa metal deck kan? Ada panggil metal deck, ada yang dipanggil apa? Atap genting. Biasanya kalau rumah teres ni atap genting lah. Atap genting dia masuk. Tuan-tuan, baru ni ada satu, dia buat projek di, adalah orang kontraktor dekat dalam kampung ni. Dia buat apa projek di rumah apa PBA punya projek yang rumah lama kan, dekat belah-belah Batu Feringgi, rumah-rumah orang putih lama, rumah lama zaman British punya, tapi tak digazetkan sebagai apa heritage. Jadi rumah tu depa nak baiki balik lah. Bumbung dia memang rosak tu Jadi tuan-tuan, bumbung tu kawan ni mau dia dapat projek tu, dia bawa balik lah balik letak dalam kampung. Saya pun ambil tengok lah, made in England. Memang padu betul, memang keras sungguh. Tapi dah rosak lah, dah tepi-tepi tu dah rosak banyak tu, yang dia pasal tukang dah bocor lah. Kita tengok-tengok, ya ni memang kualiti sungguh. Beza dengan sekarang punya genting kan. Genting sekarang dia ada jangka hayat dia, boleh tahan 20 tahun kan. Ni saya nak tukar rumah saya punya atap, nak tukar dia punya genting tu, akhirnya saya tangguhkan dulu sebab harga Yahudi tu tinggi sangat harga. Lepas tu nak kena tutup balik, panjang cerita. Dia tengoklah kawan ni balik ni, made in England. Dahsyat. Sekolah saya di Guru Besar 2025. Jadi Guru Besar tuan-tuan 2024-25. Sekolah tu nama SK Seri Tanjung. Sekolah memang sekolah patut masuk heritage kan, tapi depa dah banyak pergi buat bagi-bagi tak masuk heritage. Sekolah tu usia dah lebih dari 150 tahun. Usia sekolah tu. Dia punya alang bawah, dia nampak 2 tingkat tapi 3 tingkat. Orang dulu punya architecture ni, tuan-tuan kau tengok dari luar nampak 2 tingkat, tapi sebenarnya ada 3 tingkat. Macam duplex punya kan, je duplex punya rumah kan, macam tu. Dia punya keadaan binaan itu, bawah besi dia punya alang tu tuan-tuan, dia buat tu made in England juga. Semua main pada England, tapi padu sungguh besi tu padu sungguh. Memang kira dia duk tahan bangunan tu 150 tahun. Kayu dia tak makan anai-anai. Kayu asai tak makan anai-anai. Makan tak makan pun ada satu lubang kat bawah tempat rusak punya bilik tu, ada satu lubang tu daripada bubur ubat ke apa ke ni tu. Tapi nak cerita apa, binaan itu kukuh. Kalau manusia boleh membina binaan begitu kukuh dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, piramid satu binaan yang amat menakjubkan. Teknologi, kita kata teknologi kuno masih lagi boleh diguna pakai, sehingga kan perimeter dia tuan-tuan
pusat dia tu sama untuk membentuk satu piramid. Sampai kan kita guna nama piramid lah. Nama perkataan kalau kubus 3 lagu tu kita panggil dia piramid. Sampai begitu tuan-tuan kehebatan piramid tu. Macam mana manusia diberi akal sebegitu hebat? Yang bagi akal itu Allah, yang ilhamkan pun Allah. Kalau manusia macam tu punya hebat, kita dah ta'ajub. Pakai semua pergi tengok piramid, pergi Mesir tengok piramid, nak cari Fir'aun dulu baru cari ulama kan. Ramai orang pergi ke Mesir, dia tak tahu bab berkaitan dengan Mesir ini bumi para anbiya, bumi para ulama, bertebaran ulama-ulama di negara Mesir, pusat ilmu dunia, dan dia juga pusat Fir'aun dunia, dia juga pusat sihir dunia. Tahu tak? Tahu tak? Pusat sihir terbesar adalah Mesir. Zaman bila? Zaman Fir'aun, sihir. Lepas tu ada seorang syekh nama Syekh Abdul Salam Bali. Ini antara tersohor, ulama tersohor yang bab jin pun dia ketih lagu tu lah. Tak ada apa-apa. Syekh Abdul Salam Bali, tuan-tuan. Sebab itu ada rancangan dia, TV buat rancangan dia, panggil orang yang kena sakit tu, dia rawat tuan, dia rawat, dia baca sekali yang jin tu, tengok dia jin pula. Jin tengok kita tuan-tuan, jin gelak.